Hanya guna MyKad menjadikan segalanya lebih mudah, terutama bagi golongan seperti kami yang sentiasa perlu berjimat cermat. Demikian pendapat Norlela Jumat, seorang ibu dan pekerja pembersihan pejabat di Labuan ketika ditanya mengenai sumbangan asas rahmah atau SARA. Norlela menyifatkan inisiatif itu banyak membantunya dalam menampung keperluan harian keluarga, lebih-lebih lagi ketika menunggu hari gaji. Menurutnya, bantuan yang dikreditkan setiap bulan ke dalam MyKad penerima boleh digunakan terus di pasaraya terpilih, sekaligus membuatkan pembelian barangan keperluan lebih cepat, mudah dan selamat. Seorang lagi penerima, Nur Hidayah Olivia Abdullah, 29 tahun berkata, sejak menerima bantuan itu pada April menerusi sistem MyKad, fikirannya kini lebih tenang memandangkan sebelum ini hanya bergantung pada pendapatan yang tidak menentu sebagai anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia atau RELA. Baginya, beliau tidak perlu lagi risau tidak cukup wang tunai untuk membeli barang keperluan. Dan hanya perlu imbas MyKad di kaunter menjadikan prosesnya cepat dan lancar. Bagi Jam Nasabah, 48 tahun yang juga anggota RELA pula berkata, inisiatif SARA dan program sumbangan tunai rahmah atau STR datang pada waktu tepat terutama bagi keluarganya. Jamnah menzahirkan penghargaan bagi kemudahan berkenaan yang disifatkan sebagai menjimatkan masa. Tanpa perlu beliau menjelaskan apa-apa atau mengemukakan sebarang dokumen tambahan. Program SARA merupakan sumbangan tambahan kepada penerima STR yang dikategorikan sebagai miskin atau miskin tegar di bawah IKC. Inisiatif itu mencerminkan usaha untuk meningkatkan kehidupan golongan kurang berkemampuan melalui kerangka ekonomi madani, sekaligus memperbaiki kualiti hidup semua rakyat Malaysia dengan memastikan setiap orang mendapat manfaat dan peluang yang adil, menikmati taraf hidup yang lebih baik serta perlindungan sosial mencukupi. Di bawah Kerajaan Madani, bantuan tahunan SARA tahun ini dinaikkan kepada RM2,100 untuk isi rumah yang layak dan mendaftar dalam sistem IKC berbanding RM1,200 yang diberikan tahun lepas. Dari Januari hingga Mac 2025, penerima memperoleh RM100 sebulan yang dikreditkan terus ke akaun MyKad mereka. Bermula 1 April lepas, jumlah itu dinaikkan kepada RM200 yang memberi manfaat kepada 5.4 juta penerima. Pada 24 Mac lepas, kerajaan melancarkan fasa 2 pembayaran STR yang memberi manfaat kepada 8.5 juta penerima, iaitu mewakili 60% daripada orang dewasa di Malaysia dengan bantuan hingga RM650. Fasa ini melibatkan dana RM1.7 bilion, peningkatan daripada RM1.5 bilion tahun lepas.